Dari segi aktiviti kat sini memang menarik, anak saya memang suka. So, bila ada rombongan, aktiviti luar, dia memang excited. Memang menunggu-nunggu aktiviti. Setiap hari memang dia akan balik ke rumah, dia akan bercerita setiap apa yang cikgu dia ajar dan aktiviti yang dia lakukan dekat tadika lah. Harap-harap parent-parent boleh datang untuk hantar daftar anak dekat QKids supaya QKids semakin berkembang dan maju untuk masa depan anak-anak. So apa yang saya suka dengan QKids ni, dia punya pengurusan, dia punya cikgu-cikgu apa semua sangat membantu lah. Berdasarkan pengalaman saya lah. So tak ada masalah apa. Daripada pengembangan anak-anak pun sangat bagus lah. Daripada tak tahu kenal apa kan, perkara-perkara asas tu macam pengenalan huruf, nombor dan tu sebagainya memang terbaik lah. Saya rasa QKids ni bagus lah untuk pengembangan awal untuk budak-budak. Kepada parent-parent lain, parent di luar sana yang masih susah dan masih mencari-cari taska, pilihlah QKids. Sangat mudah dan menyenangkan lah. Actually, saya ada 6 orang anak, and then untuk makluman, kelima-lima orang anak saya bersekolah di sini. Reason utama saya pilih QKids sebab kepercayaan kepada teacher, and then anak-anak pun memang daripada anak yang sulung pada tahun 2014 kalau tak silap saya ke berapa tahun tak ingat, tapi anak sekarang yang first sulung tu pun dah tingkatan 1. So daripada dia yang sulung tu dan memang sekolah dekat sini, so sampailah adik-adik dia memang saya hantar ke sini, and then itulah QKids dipercayai dan guru-gurunya sangat dipercayai, dan sistem pelajaran dia pun sangat highly recommended, terbaik, dan aktiviti-aktiviti yang menarik pun saya sangat recommend. So itu reason utama saya lah kenapa saya pilih QKids. Saya bapa daripada Diana Syakila. Tahun ni dah nak masuk 5 tahun, tahun depan nak masuk 6 tahun. Sekolah ni yang terbaik untuk saya. Banyak aktiviti dan banyak kawan-kawan dia suka sekolah sini. Lepas tu pelajaran dia pun okey lah. Dah makin lama makin menaik. Dan sekolah pun ada aktiviti luar. Dia pun suka. Assalamualaikum, nama saya Hazrida. Anak Ahmad Nail Hayan tahun depan masuk umur 6 tahun. Alhamdulillah setakat ni bersekolah di QKids ni dia sangat seronok. Setiap hari pun tak ada masalah nak pergi sekolah, tak ada nangis-nangis. Dia sangat enjoy lah belajar berkawan, bersosial, komunikasi dia pun semakin bagus, social skill dia pun semakin bagus, dan semakin ada minat untuk belajar. Dia belajar berdikari, belajar berdisiplin. Sepanjang sekolah di sini, sekolah QKids ni bagi saya nampak ada banyaklah aktiviti hands on, banyak buat aktiviti kreatif yang mana budak-budak sangat enjoy lah. Dia seronok pergi sekolah macam pergi main macam tu.